saya dekat dalam bilik untuk saya tiba-tiba untuk saya cium dia. Saya ingat kat pipi. Saya cium kat pipi dia. Lepas tu dia tepis kat pipi. Dia kata tak nak kat pipi, kat mulut. Setahu awak usia? Saya dah jam 4. Allah. Lepas tu dia suruh saya tanggalkan punya pakaian dengan seluar dalam. Lepas tu dia masukkan jari dia. Dia ibarat macam dia bukan sekadar dera fizikal, dera mental. Teruk Torture sangat kena. Dia badan. Dia luar dalam lah, senang. Luar dalam. Nak beraya macam korang rasa macam mana? Kami minta maaf sangat. Apa boleh tak kata? Dan raya tu lah kita orang dirogol. Jadi hari ni kita ada dua tetamu khas yang akan menceritakan tentang journey kehidupan orang ni. Dan kehidupan orang ni memang tak semua orang mengalami. Betul. Dan kita tahu cerita dia serba sedikit sebab dia pernah call kita dekat kita punya platform TikTok dia. Ya. Tapi cerita dia tu biar kali ni kita nak lagi detail dan biar diorang sendiri yang cerita. Sebab apa kita nak diorang cerita? Sebab kita, orang kata apa, ini antara salah satu journey yang kita orang pernah dapat sepanjang kita orang buat BGTV, yang kita orang rasa macam Luar biasa. luar biasa sangat. And tanpa kita melengahkan masa, first kali kita perkenalkan dulu akak baju hitam and baru akak baju coklat. Boleh tak perkenalkan nama dan umur berapa, daripada negeri mana? Nama saya Ira. Umur saya 30, dari negeri Pahang. Yang sebelah? Saya Ika, umur 28, dari negeri Pahang. Pahang jugalah. First kali BGTV nak ucapkan thank you so much sebab sudi untuk join kita punya podcast and untuk ceritakan tentang journey akak berdua. And ini adalah kita nak bagi awareness kak. Okay, awareness, and kita bukan nak membuka aib ke apa, tak. Ini adalah satu jenayah. Sebab kami yakin ada je orang luar yang masih lagi terkena macam mana yang akan nak cerita ni, tapi diorang tak tahu nak buat apa. Betul. Jadi sama juga macam orang yang tengok kat luar sana, korang jangan anggap ini adalah untuk kita nak sebar aib. And korang kena faham bahawasanya dua benda berbeza. Aib dengan jenayah totally sangat different. So dalam cerita ni kita boleh nampak bahawasanya dia melibatkan jenayah. Jadi boleh tak kita ceritakan dulu like background you guys. Korang dibesarkan dari kalangan keluarga yang macam mana masa daripada kecil sampai ke besar remaja? Kita orang dibesarkan daripada keluarga yang tak berapa nak senang. Adik daripada arwah ayah kita orang, yang dia pun sebenarnya tak bekerja. Dia ditanggung oleh adik-beradik dia juga. Jadi suasana yang kita orang hidup tu benda yang banyak kenangan yang pahit lah daripada yang manis. Daripada kecil sampai ke besar. Bukan tak ada bahagia langsung, tapi untuk dapat kasih sayang tu memang tak ada. Maksud dekat sini tak dapat kasih sayang, tak ada tu macam mana? Dulu kita ingatkan masa kita orang kecil, dia adalah seorang ayah yang baik dan bertanggungjawab dan tegas. Rupanya bila kita orang masuk fasa, itu pun fasa perkahwinan, after kita orang kahwin, baru kita orang sedar yang macam, oh, suami aku kerja, bagi aku nafkah, dia ni. Tapi kenapa bapak aku tak buat macam tu? Dekat situ kita orang macam pelik. Oh, selama ni yang arwah tu ditanggung, ada orang bagi barang dapur semua, dan dia tak bekerja selama berpuluh tahun, selama kita orang kecil sampai besar. Jadi itu semua bukanlah hasil dia. Dan yang buatkan lagi saya marah bila dia selalu bercakap dengan kita orang yang kita orang kena kenang jasa dia, apa yang dia buat, sedangkan kita orang kena hamun, kena maki, kena pukul. Tapi kita orang masa as a child tu, kita orang ingatkan benda tu adalah memang patut kita orang kena pukul sebab dia nak mengajar, dia nak apa. Rupanya bukan. Dia seolah-olah macam dia tekan kita orang untuk balas jasa orang yang tolong dia. Okay. Adik-adik dia tolong dia, tapi dia tak boleh nak buat apa-apa. Tapi dia paksa anak-anak dia untuk, kau kena tunjuk, kau kena belajar rajin-rajin, kau kena jangan buat malu aku, kau ni. Benda tu kita orang teringat. Jadi kita orang macam, oh, kita orang ni just digunakan untuk tutup dia punya busuk lah, kelemahan dia. Dia tak cari nafkah, tak apa. Nanti kalau pergi kat saudara-saudara, orang akan tengok anak, bukan tengok dia. Faham. Kalau beraya ke apa, adik-beradik dia ataupun nenek belah arwah kan,
akan tengok kita orang, kau dah lah tak pandai, kau dah tak apa, kerja dah lah, hidup kena tanggung. Sepatutnya bukan kita orang yang kau kena hina macam tu. Sepatutnya anak kau tu dengan abang kau tu yang patutnya kau buat macam tu. Okay, jap. Macam ini kita buat santai ya kak Macam contoh, kita faham setiap orang akan lalui fasa childhood tu berlainan. Macam apa yang dicakap dengan akak ni pasal kena pukul, kena apa tu, mungkin kita semua akan pernah lalui benda tu, but depend on the cara ataupun orang kata apa, alasan kenapa kena pukul. Contoh pergi curi, barang curi, kena pukul, benda tu okey lah kan untuk kita mengajar. Boleh tak share sikit contoh yang korang ingat korang kena pukul tanpa sebab ke atau macam mana? Tanpa sebab. Kita orang akan kena pukul, boleh dikatakan semua hidup memang tanpa sebab pun. Kita orang kena bantai ke, kena pijak ke, kena apa semua tanpa sebab. Disebabkan dia tuduh kita orang pecahkan barang dia yang kita orang tak usik langsung. Kita orang curi duit dia yang dia bantai sampai tak berhenti. Suruh kita orang mengaku sampai kita orang dah kena tulis berapa yang kita orang curi. Bagi kertas, bagi pen untuk kita tulis apa yang kita ambil duit berapa. Padahal tak ada. Jadi kita masa kecil tu kita kena pukul. Selagi kau tak mengaku, selagi kau tak ni, aku akan terus pukul. Jadi kita orang terpaksa tulis. Dia pukul tu daripada dengan kita orang tak mengaku jadi mengaku. Tahu getah halus tak? Yang Tiup, macam tiup tu, dia lilit, dia pukul. Kadang batang penyapu. Dia tukar lah, yang nanti keras dia tukar, tu. nanti dah. Tapi banyak benda lah dia pukul tu. Getah paip, kalau dah tak puas dengan yang tu, dia buang, dia ambil getah paip oren tu pula. Dia potong, dia bagi belasah. Tapi bila kita orang dah mengaku, lepas tu kita orang mengaku lah RM5, RM10. Tak percaya pula, pukul lagi. Takkan sikit je kau curi, takkan. Sampai kita orang dah naik lemah, kita orang tulis lah RM500. Kita orang tulis 200. Jadi banyak pula. Bila dah jadi banyak, kena pukul lagi. Boleh tak akak gambarkan kak ayah akak tu dia seorang yang macam mana, boleh tak? Behavior dia. Dia kalau orang jumpa, orang ingat dia inspektor. Oh ya. Badan dia tegap. Muka dia yang macam muka garang tu. Okay, jap. Kita nak step by step. Tapi mungkin risau pendengar atau penonton, dia akan fikir macam apa hal tiba-tiba nak cerita pasal bapak ni kan. Kita nak intro sikit sebelum kita masuk secara lebih detail. Basically secara ringkasan, bapak dia rogol dorang. Okay, so bapak dia rogol dorang. So hari ni baru kita nak step by step, kita nak tahu dia punya childhood, macam mana pergerakan kehidupan dorang. So kita sambung balik. Jadi boleh tak bagi tahu sikit, like tadi behavior dia, ketegasan tu mungkin semua bapak ada tegasan kan. Betul. Maksud saya macam dari segi contoh pekerjaan tadi korang dah cakap dia tak kerja. Jadi apa yang dia buat hari-hari kat rumah? Tak ada apa-apa. Dia duduk dan baring saja dan mengarah anak dan isteri dia. Ya. Dia jadikan kita orang ni macam hamba lah. Betul-betul hamba. Kita orang bukan nak cakap alah anak takkan tak boleh buat kerja sikit. Kita orang okey buat kerja, tak ada masalah. Tapi bila terlampau dihambakan tu, kita dah, tapi sebenarnya kita orang orang panggil sedar benda tu sebenarnya lepas kahwin. Maksudnya dah lama dah. Lama baru kita orang tahu rasa macam patutnya dia pergi kerja, tanggung kita orang, patutnya dia tolong mak macam ni, dia ni. Sebab kita dapat suami yang yalah provider lah. Alhamdulillah lah, baik lah kan. Jadi kita macam suami aku tak macam tu pula ni. Lepas tu kita belajar, kita tanya ustaz-ustaz apa semua. Ustaz cakap macam ni, macam ni. Jadi kat situ lah kita dapat tahu. Dan mak kita pun sebenarnya banyak dimanipulate sebenarnya dengan dia. Itu saya nak tanya tu, macam mak pula, macam akak cakap ayah akak tak kerja apa semua kan. Macam mana dengan mak? Macam mana behavior seorang mak ni? Sebab mak ni arwah tu dia dibesarkan oleh keluarga yang bermasalah juga sebenarnya. Dia cerita dengan kita orang, mak bapak dia macam ni. Macam itulah dia dibesarkan oleh. Dan dia kalau mak ni yang bestnya childhood dia bebas, dia tak macam kita orang. Arwah mak bapak dia orang pergi bagi dia orang keluar, pergi tengok wayang, pergi apa, best lah childhood dia. Berbeza dengan kita orang. Cuma bila dia dah kahwin, dia ingatkan mungkin lah orang kata sebelum kahwin ni kita kena ada knowledge dan ilmu agama tentang rumah tangga kan. Benda tu penting tu pun saya nak bagi tahu juga, benda tu sangat penting sebelum masuk ke alam perkahwinan. Sebab macam mak saya, bila dia tak tahu ilmu-ilmu tu, dia jadi kosong dan dia anggap suami ni adalah betul saja apa yang dia buat. Dia tak kerja, okey tak apa,
it's okay. Janji aku masih ada makan, janji aku masih apa. Dia tak tahu nak lawan suami dia macam mana. Dan apa yang suami dia buat ke anak, bantai pukul apa semua, dia mendidik. Tak apa ya. Itu yang saya cakap, pentingnya ada ilmu ni. Macam sikit akak selalu kena pukul. Apa yang mak akak buat? Macam saya cakap lah, dia tengok dan dia memang rasa suami dia adalah seorang yang tegas dan sayang anak-anak. Dia sendiri cakap, dia kata dia anggap suami dia macam tu. Dan kita orang pun masa tengah pukul tu, kita orang makin macam sayang dia. Dan kita orang rasa macam apa yang dia buat tu betul, adalah mendidik kita orang. Faham. Yang dituduh kita orang curi apa semua, kita orang masa kecil tu langsung tak ada rasa dendam, tak ada rasa nak bunuh dia ke, tak ada apa. Rasa macam reda tau. Dan kita orang rasa macam bapak aku ni dia sayang sebab tu dia buat macam ni, dia ni. Dia tuduh macam tu sebab dia tegas. Kita orang jadi makin sayang pula. Jadi macam mana korang punya, korang sekolah satu sekolah? Satu sekolah. Macam dalam sekolah tu, macam ni nak cakap, ada orang trauma daripada kecil tau, which is bila dah selalu kena pukul kat sekolah, dia jadi behaviour dia lain, dia jadi pendiam, takut. Macam korang background macam mana dekat sekolah, masa sekolah rendah, sekolah menengah, macam mana kesan dia? Macam contoh, orang kata apa, melentur bulu biar ada rebungnya daripada rumah. So kalau daripada rumah porak-poranda macam tu kena tekan, korang kat sekolah macam mana? Macam kita start berdekat ni loh. Macam kita banyak macam sekolah tu lah tempat kita escape dan macam dengan kawan-kawan. Kita macam ada benda je kita nak bercerita dengan kawan, walaupun benda tu macam kita reka. Kita kata kita jumpa hantu apa semua, kita je nak seronokkan diri kita sendiri. Macam tu, macam panggil kawan-kawan untuk dekat dengan kita. Kita nak guide kawan-kawan, walaupun kita tak ada kawan pun, tapi kita guide kawan-kawan kita. Macam kita terfikir apa yang diorang suka. Diorang suka cerita hantu, kita create lah cerita hantu tu untuk diorang dapat dengan kita. Cakap tak, saya pendiam. So memang itu dia. Kadang-kadang bila dah kena dekat rumah, dia sama ada dua je. Sama ada pendiam, jadi introvert, ataupun dia jadi wild, memberontak. Dia memberontak. Tapi berbalik pada akak tadi, kalau kita borak kan, macam, tapi betul lah kak, ada orang yang kena kat rumah macam tu, perempuan-perempuan kat sekolah, dia nak tunjuk bahawasanya dia perlukan attention tu, tak juga attention. Tapi tak sampai akak sanggup create cerita nak bagi ada benda isu nak bercakap untuk escape psikologi akak. Betul. Betul benda tu jadi macam akak ni pula boleh terbukti bahawasanya sebab dia dah trauma terbawa. Dalam rumah macam baru-baru ni kita ada borak kan. Cuma kita nak tahu dalam rumah, macam contoh balik sekolah, boleh cerita sikit tak? Sebab saya yakin dekat Malaysia ni akan ada keluarga yang pelik-pelik juga sebenarnya. Jadi korang antara yang kita terima yang sangat pelik. So macam korang balik sekolah macam mana? Apa yang rutin korang buat? Tak sempat buat apa-apa pun. Balik rumah tu macam neraka je. Balik rumah je kita macam benci nak balik rumah. Kita orang sayang diorang, kita orang sayang mak bapak, tapi kita macam benci nak masuk rumah tu. Nanti mesti akan kena pukul, akan dibuat apa-apa. Especially memang jadi kewajipan pula. Even balik kedai runcit, beli barang dia ke, ataupun barang nak masak, mak nak masak, ataupun balik sekolah, kita orang akan kena spot check daripada atas sampai bawah tanpa pakaian. Kenapa? Out of reason, tak ada apa-apa reason tu. Dua-dua sama. Tapi saya lebih teruk lah. Saya dia macam masukkan tangan dia. Okay. Atas alasan apa? Dia didik atas alasan apa? And adakah benda tu dibuat ada mak sekali ke, atau ayah seorang ke, atau macam mana? Dia mula-mula macam dia nak check. Mula-mula dia seorang. Tapi dia geram sebab dia tengok mak tak tolong check. Jadi dia panggil mak sekali. Dia kata, kau kena bertanggungjawab sekali lah, bukan aku je yang macam nak cover diri dia lah. Macam nak check tu kan. Apa alasan dia kak? Takut kita orang buat dengan orang luar. Sekejap. Sekejap. Contoh tadi kan kita cakap macam akak balik sekolah apa benda semua. Tiba-tiba dia macam tu. Ya, betul. Tiba-tiba nanti dia kata letak beg, buka baju, buka kain semua. Betul. Wallahi macam tu. Wallahi. Sumpah demi Allah. Kalau ada Al-Quran boleh ataupun dua-dua sekali. Satu-satu. Kadang-kadang dia, kadang dua-dua, kadang seorang macam tu. Tapi tu tiap hari dah jadi macam satu kewajipan. Tiap hari. Even pergi kedai pun
Balik kedai pun kadang kena. Sekejap, sebelum kita terus lebih dalam, kita nak bagi tahu dekat orang luar sana bahawasanya benda ni dah berlaku dah berapa puluh tahun? Kalau ikutkan 10-20 tahun dah. Yes, betul. 20 tahun dah. 20 tahun dah. 20 lepas. Masa sekolah rendah. Sekolah rendah, sekolah rendah. Sekolah rendah. Sekolah rendah. rendah. So, Tahun lah. Mana dah lebih 20 tahun. Belah-belah tahun lah, belah-belah lebih kurang. Cuma jap. Dia tak boleh nak figure out spot check setiap hari bogel. Okay. Ya. And after check tu dia apa yang dia buat? So, saya Saya tak boleh fikir. Saya tak boleh fikir. Saya cuma ikut arahan masa tu. Kita orang sebagai anak, kita orang ingatkan itu adalah kewajipan mak ayah buat macam tu. Kita orang pun tak ada siapa yang bendung dan bimbing kan. Kita orang tak tahu sebab kita orang pun budak-budak. Jadi kita orang rasa macam memang dia adalah seorang bapa dan mak yang bertanggungjawab. Kita ingat dia bapa yang pelindung pelindung je. Kita orang sangat-sangat respect dia bila dia buat macam tu. Okay. Mungkin sebab masa tu you guys masih lagi budak sekolah rendah and dididik daripada awal macam tu. So korang rasa benda tu normal. Ya, betul. Tapi kadang penat. Maksudnya nak boleh Sebab Bila kena dia- asyik kena tuduh dan asyik kena check je. Adakah alasan dia tuduh tu sebab dia nak buat macam tu? Betul. Dia kata Yalah, sebab kita, dia dah usik lah. Sebab tu usik. dia risau orang lain pula usik. Dia yang usik dulu. Start daripada dia usik lah first, baru dia check. dia tiap malam panggil kita tidur berdua. Dia tiap-tiap malam dia akan tidur tengah-tengah. Mak kat mana tu? Mak kat atas katil. Kita tidur, mak atas katil, kita kat bawah kan. Kita tidur kat tilam ke bawah kan. Nanti tiap-tiap malam dalam pukul kita ingat 3 pagi macam tu 4 pagi lah, mesti dia akan kejut tak kita dengan ataupun akak. Dia buat dia kejut apa yang dia buat? Kejut untuk dia raba. Dia roman lah, dia raba cium lah. kita. Dia suruh masuk kat puaskan tangan dia lah. Macam tu lah. Boleh tak akak kongsikan? Kalau akak ingat lah. Kalau akak boleh. Pertama kali lah. Kami faham benda ni mungkin sensitif, tapi sebenarnya kita nak highlight dekat orang luar sana bahawasanya awareness tentang sexual education ni sangat penting. Lagi-lagi macam waktu usia korang sekolah rendah. Sebab tak tahu kan. Sebab tak tahu. Jadi mungkin ibu bapa yang tengah tengok video ni, generasi baru punya parenting, kita tahu macam ni kita nak didik anak kita. Boleh tak beritahu sikit macam soalan Anisha tanya? Kalau akak ingat First time kena. apa alasan dia? Apa yang dia buat? Alasan dia sebab isteri dia tak melayan, dia cakap. Dan dia nak balas dendam atas apa yang isteri dia buat. So, cuma jap. Takkan sebab tu je alasan lain ada? Pasal tu je. Dan lepas saya pernah nampak dia beli CD porno Okay. banyak sangat. Macam kita orang terus terang kita orang salah satu showcase platform yang kadang-kadang kita orang nak tahu seseorang, walaupun kita orang bukan psikologi, tapi kita orang nak tahu kenapa orang tu jadi macam tu. And berdasarkan pendapat korang lah kan, korang yang lalui benda tu, korang rasa kenapa ayah korang macam tu? Dia kurang didikan dan bimbingan daripada keluarga dia. Mak bapak dia especially lah kan. Lepas tu orang keliling, kawan-kawan ajar benda yang bukan-bukan. Lepas tu mak bapak jenis yang maybe saya tak tahu sebab tu life dia kan. Tapi pada pandangan saya macam dia memang kurang didikan dan bimbingan daripada segi sekolah apa semua. Macam ramai orang biarkan dia terbiar. Dan saya tak tahu, mungkin daripada keturunan juga kot. Kadang perangai pun ada keturunan juga. Sebab dia kata dia sekolah sampai darjah 5 je. Ya. Dia kata mak bapak dia pun broken home. Macam broken Ada family. masalah lah. Dia ada masalah ada juga. masalah. So macam dia buat macam tu kat akak kan. Apa tindakan mak? Mak tahu ke? Mak tahu tak? Tayang ke atau macam mana? Macam mana? Boleh tak? Tak ada cerita yang rakam tu. Mak tahu, tapi mak macam samalah macam kita orang, dia manipulate. Yang dia bagi tahu mak apa yang dia buat ni semua adalah untuk kebaikan anak-anak dia, supaya anak dia tak buat dekat luar, dekat lelaki lain apa semua. Jadi mak pun rasa risau kalau kita orang buat kat luar. Tapi kalau arwah abah tu yang buat sendiri, dia rasa macam okey, selamat. Macam tu lah.
kita orang realise benda ni pun masa semuanya lepas kahwin. Lamalah juga. Maksudnya korang sepanjang korang sekolah rendah, sekolah menengah, benda tu berterusan Berterusan. sampai sekolah menengah. Dia sampai sekolah menengah sampai katan berapa? 3. Oh? 23. 23. Sebab dia dah kahwin dulu. Okey, baru faham. Maksudnya korang punya, okey, dia ibarat macam ni rumah korang. So ini adalah tempat yang korang rasa trauma yang paling besar lah. So apabila salah seorang kahwin, korang keluar dari rumah tu. Seorang keluar. So tinggal awak seorang. Tapi Kak, kita jangan masuk tu lagi. Kita nak tahu juga pasal akak dulu. Apa lagi Kak yang akak dah mengalami masa kat rumah tu? First ke macam mana kena tu, dia panggil saya. Boleh cerita ke semua apa yang dia kena? Boleh. Boleh, As long as kalau selesa nak cerita boleh. Okey je. First kali dia panggil saya dekat dalam bilik untuk saya, tiba-tiba untuk saya cium dia. Saya ingat kat pipi. Saya cium kat pipi dia. Lepas tu dia tepis kat pipi. Dia kata tak nak kat pipi, kat mulut. Masa tu awak usia? Saya dah jam 4. Allah. Okey. Dan masa tu saya okeylah, saya mula tak nak buat. Saya pelik kenapa. Sebab dia seorang yang garang, yang selalu pukul. Kenapa tiba minta cium kan? Kita sebagai anak rasa macam tak pernah pula tak cium ni, kenapa pula? Jadi tiba kita kena cium pula kat mulut. Okey, kita ikutlah. Cium baby. Lepas tu dia tepis, dia suruh cium mulut dia. Time tu lah saya cium. Lepas tu dia tahan, dia terus kes yang macam keluarkan lidah apa semua. Itu buat saya tu tolak dia. Saya terkejut. Saya tu lari masuk bilik saya. Saya nangis. Tapi saya tak tahu apa perasaan tu. Time tu awak seorang? Saya seorang. Akak tak ada time tu? Time tu first time ada rasa macam pelik. Kenapa ni? Kenapa jadi macam ni? Tiba nangis apa semua. Kat situlah tak boleh digambarkan perasaan tu apa sebenarnya. Saya pun tak faham kenapa perasaan saya macam tu. Tengah pelik. Perasaan pelik. Kenapa ni tiba aku nangis? Kenapa dia minta cium macam tu? Kenapa ada rasa macam pelik? Macam tu. Tapi tak boleh nak figure out apa yang pelik tu. Tak tahu benda tu haram. Tak boleh sebenarnya. Cuma awak just ingat time tu semasa kecil yang itu adalah kasih sayang. Tapi rasa tak kena. Rasa tak kena. Rasa macam okey dia minta kiss, tapi kenapa aku nangis ni? Kenapa benda tu pelik? Apa tu nangis je lah. Tapi bukan depan mak lah, dekat dalam bilik lah. Tentu mak tak tahulah. Mak tak tahu. Macam awak pula? Saya nangis depan mak masa tu. Tapi masa tu saya first kena dalam macam 8 tahun lah. Malam masa tu saya tidur dekat luar. Sebab kadang budak-budak kan dia suka tidur dekat luar, kadang dalam bilik. Tapi memang ingat masa tu tidur dekat depan lah. Lepas tu dia keluar bilik, dia kejut saya. Lepas tu saya sempat lah macam gosok-gosok mata tu, tengok jam. Nampak jam pukul 3. Lepas tu dia suruh masuk dalam bilik dia. Lepas tu saya masuk dalam bilik dia. Dia suruh saya baring sebelah dia. Dia selimutkan. Lepas tu selimut saya macam seronok lah sebab sejuk. Bilik dia ada aircon kan, jadi peluk macam gebor tu macam sejuk lah. So, lepas tu tiba-tiba dia, tapi saya ada nampak dia tengah pasang video porno. Lepas tu dia suruh saya tanggalkan punya pakaian dengan seluar dalam. Lepas tu dia masukkan jari dia ke apa ke. Tapi benda ni berlaku dalam masyarakat kita. So kita agak bersimpati atas apa yang jadi. Terkilan sebab ada orang figura abak yang macam tu tau. Tu problem dia. Boleh tak saya nak korang bawakan balik kita semua penonton ni, ceritakan macam mana korang punya rumah tu. Maksud saya suasana rumah tu adakah tegang selalu ke, ataupun ada keharmonian ke, ataupun semua dalam rumah tu kena dengar cakap ayah, boleh tak korang bawa kita balik ke korang punya childhood sikit, gambaran supaya orang boleh gambarkan. Dia seorang yang panas baran dan boleh dikatakan dia pun kaki pukul juga. Dan bukan, maksud saya bukan itu. Persekitaran rumah. Maksud saya okey, contoh awak masuk kita punya studio ni kan, kita rasa peace sikit, kita rasa macam tenang, rasa luas. Rumah korang tu macam mana? Faham. Maksud saya macam banyak masalah lah. Masuk tu takut. macam
berserak orang panggil. Tegang. Dia kemas tapi panas. nampak macam serabut dalam tu. Macam mana pula korang punya connection dengan jiran-jiran? Tak, dia tak bagi. Tak bagi berbual Tak dengan bagi jiran. berbual. Dia tak bagi berbual. Tak bagi. Itu maksud saya. Maksud saya Korang punya keharmonian keluarga tu macam mana? Direction keluarga? Tak ada langsung harmoni tu, memang tak ada. Kadang kita kalau berbual dengan dia Pun kena kena marah, bantai, kena marah, kena pukul kena juga. pukul. Adik-beradik berbual pun kena pukul. Apatah lagi dengan orang. Betul. Dia tak bagi kita orang berdua. Kalau kita orang berdua, kita orang akan jadi rapat, ketawa. Lepas tu dia tak bagi kasih ketawa. Kalau ketawa dia akan marah. Nanti dia maki lah. Kenapa? Siap kimak semua keluar lah. Semua. Sebab apa? Anjing, anak haram semua. Tak tahu. Kita orang sampai sekarang pun tak tahu kenapa Kita tak tahu jadi apa macam salah. tu. boleh tahu tak Kak? Kadang-kadang perkataan pun dah boleh menyakitkan kita lebih daripada kita kena pukul. Apa perkataan yang dia dah keluarkan yang paling akak rasa macam ayah aku cakap macam ni? Dia lah banyak rasanya. Dia cakap pelacur semayang. Ha? Pelacur semayang. Pelacur semayang? Contoh? Kita tak ada punya situation tu macam mana? Tak ada, boleh agak nafas, relax. sikit relax. Tenang tenang. Kalau akak rasa tak boleh jawab, akak cakap je tak boleh jawab. Mungkin benda ni dia agak sensitif and apa akak boleh take time dulu. Tak rushing. Sebab trauma tu sangat dalam sebenarnya. So, cuma kita nak tahulah like pelacur semayang situation dia like macam mana? Saya macam apa, nak jauhkan diri saya daripada dia cuba untuk kerap lakukan benda tu. Saya macam lebih baik saya semayang, macam saya nak semayang gitu. Sebab dia selalu kurung saya dalam bilik dengan dia, kunci pintu, dia tak kasih saya keluar bilik. Jadi nanti lepas saya tengah makan ni, misalnya saya makan dengan kakak saya ke atau makan dengan mak, nanti dia panggil nama saya. Nanti dia panggil, naik atas, naik dalam bilik. Saya masuk, dia tu mangga. Jadi macam life saya tu semua dalam bilik tu lah. Lepas tu bila mula macam azan tu, terus saya nak ambil sejadah nak semayang. Lepas tu dia kata pelacur tengah solat. Sebab dia dah buat orang tu, dia dah colok, dia dah apa semua. Jadi dia ingat, bagi dia pelacur lah. Sedangkan dia yang buat macam tu. Dia yang buat macam tu. Lepas tu dia ingat kita yang bagi badan kat dia, jual kat dia. Lepas tu tiba kita nak solat, dia cakap macam tu. Nak buat apa solat? Kau pelacur solat. Dia memang tak pernah dalam agama, memang tak ada ajar kat dalam keluarga, tak ada. Macam mana didikan didikan agama dalam keluarga? Macam munafik Mak memang 100% tak adalah. Mak tak ada. Arwah tu dia ada bagi buku-buku, tetapi dia tak amalkan. Dia tak amalkan dan dia tak mengajar macam mana kita mendidik anak-anak lah. Dia kira so kita yang baca dan ambil tahu, kau dah pandai belum ambil wuduk? Kau pergi lah belajar ambil wuduk. Kau ni tu pun bagus juga sebenarnya. Tetapi kalau 100% macam kita kan, sebagai mak-mak sekarang macam saya kan, kita ajar anak kita check dia punya wuduk, tengok cara dia, lepas tu dia solat, lelaki dengan perempuan macam mana. Semua kita spot check. Macam dia taklah dia suruh kita, dia bagi buku tapi dia suruh kita uruskan sendiri. Dan sekolah-sekolah pun yang tanggung adik-beradik dia lah. Adik-beradik dia yang suruh macam kau mengajikan diorang, kau sekolahkan diorang, aku bagi duit, kau jangan makan duit tu, kau pergi bagi. Dia bagi lah, dia bagi sekolah, dia bagi bas sekolah, dia bayar guna duit-duit adik-beradik dia tu. Boleh tak korang explain macam mana korang call kita hari tu? Ada satu situation tu yang korang cerita yang kalau korang tengah dekat dalam rumah tu, tiba-tiba ayah datang semua senyap. Semua takut. Ada pernah cakap kan? Boleh tak korang cakap sikit pasal benda tu? Okay, boleh tak cerita sikit like macam, okay, berdasarkan apa yang korang cerita ni, kita boleh nampak ketegangan seorang figura ayah yang sangat garang tapi kolot. Boleh korang cerita tak sejauh mana korang takut dengan ayah korang sewaktu korang kecil tu? Takut sangat. Macam takut sangat tu macam
Tengok muka dia je kita pernah terkencing. Bukan tengok, dengar motor dia nak Dengan sampai kat motor depan dia gate tu. titit je. Dia beli barang kan, dia on je. Kita macam tengah Masing-masing Masing-masing muka ni nak buat mimik apa ya? Muka ketawa ke, muka sedih ke, kita macam kita jadi confused dengan kita. Nanti kan nak tengok TV ke nak apa, tengok nak apa ni, nak buat apa ni, macam tu. Sebab dia pantang. Kalau tiba-tiba kita orang happy sangat, dia akan soal. Kalau kita orang sedih sangat, dia akan soal. Jadi apa yang dia nak? Tak tahu. Pernah kita main basikal dekat depan dia maki kan, dia jerit. Sebab jiran tak dengar. Jiran pernah ada buat report ni. Dia buat report persatuan apa kanak-kanak kebajikan yang benda tu datang sebab tengok kena pukul, kenapa anak menjerit kan, kena pukul. Orang tu datang. Orang tu cakap apa? Dia datang, dia kata sebenarnya ada orang buat report pasal kes dera budak-budak. Lepas tu dia keluar balik. Dia maki orang tu. Ya. Lepas tu dia kata tak, memang ada buat report. Tak ada balik. Lepas tu orang tu pun balik. Orang tu balik siasat. Sebab dia tak ada datang balik. Tak ada. Sebab dia berbadan besar tau. Jadi orang kadang-kadang macam tengok dia pun macam takut. Tapi itu bukan alasan lah kalau dia tak nak datang balik. Ya, betul. Jadi, macam budak tu pun macam budak. Dah ada aduan kan, sepatutnya dijalankanlah benda tu sampai habis. Jadi benda ni penting lah untuk pusat-pusat kebajikan kanak-kanak. Sepatutnya, betul. Dia ambil serius sepatutnya benda tu. Tapi dia boleh balik dia macam gitu. Sakit pula hati. So waktu tu korang like macam, contoh korang kat dalam rumah tu, seperti mana korang cerita ni, kita boleh gambarkan bahawasanya tegang sangat dalam rumah tu. Tegang sangat. Apa momen happy korang sebenarnya dalam keluarga? Sampai kita pernah kena kencing Macam Oh ya, dia pernah kencing. Banyak kali juga dia kencing kat kita orang. Kita tengah mandi. Kalau setiap kali kita orang mandi, dia akan kencing kat kita orang, satu badan. Dan kita ingatkan itu adalah satu gurauan. Kita orang pun macam tak suka, tapi kita ingatkan tu gurau. Tapi bila dah geram, dah tua ni baru rasa macam jijiknya benda tu. Baru datang rasa macam tak patut sebenarnya dia buat kita orang macam tu. Lepas tu dia suka suruh macam kita masak masakkan dia apa, dia nak makan kan, makan. Kita orang pakaikan dia kasut, kita orang pakaikan dia stokin, kita orang uruskan ubat-ubat dia. Dia tak bergerak, senang cerita dia tak bergerak. Dia tak buat apa-apa. Sebab tu kita orang rasa macam terlampau dihambakan. Itulah maksud kita orang. Sampai kalau dia nak makan, kita orang akan dulang, naik turun berdulangkan dia. Sampai mandi pun dia suruh kita gosok semua dia. Kita orang yang mandikan dia. Nanti sabun semua dia gosok dia punya tu, gosok dia punya tu. Dah besar sikit. Saya dah dalam 13 Tak usah 14 Dah tingkatan. Masa tu saya dah jam 6 start dia mandikan. Mandikan dia apa semua. Disuruh mandikan tu setiap kali dia nak mandi. Setiap kali dia mandi lah. Setiap kali dia nak mandi. Ya. Kalau dia nak kencing ataupun berak, dia akan kencing dekat ketul. Orang panggil ketul tu, untuk orang muntah ke apa benda mangkuk tu kan. Dia akan kencing kat situ dan dia akan suruh kita orang basuh. Dan setiap kali kalau dia nak berak kat jamban, kita orang kena cuci jamban tu sebelum dia berak. Ya. Oh yo. Baju dia semua kita basuh. Dia tak nak pakai mesin basuh. Dia tak nak pakai mesin basuh. Kita peras sendiri. Jin-jin dia seluruh kita langsir ke rumah ke semua tangan. Itu. Tapi kita orang anggap benda tu macam adalah didikan. Didikan dia. Tapi bila sekarang fikir balik, ya Allah penatnya, kenapa jadi macam tu? Baru terfikir. Sebab berdasarkan paling tak seronok hari raya lah. Boleh share sikit tak? Kenapa hari raya? Momen hari raya tu boleh share sikit? Kami harap korang kuat. Mungkin benda tu dah lepas dan trauma tu sangat tinggi. Dia trauma tinggi satu lagi tinggi. Dia tak ada didikan pasal benda tu mana betul tak betul. So bila lepas bercakap tadi juga, lepas kahwin baru dia tahu apa yang dia kena tu sebenarnya tak betul. So benda tu akan macam sedih lah, sangat-sangat sedih. Macam kita faham setiap kali orang raya semua orang happy kan. Nak beraya macam korang rasa macam mana? Kami minta maaf sangat. Apa boleh tak kata? Time raya tu lagi kita orang dirogol. Masa pertama kali tu? Setiap kali raya. Setiap kali raya? Dia
dia tak bagi raya dengan siapa-siapa. And mak korang still senyap walaupun korang kena rogol ataupun dia tak tahu? Macam ni dia pun dimanipulate. Cuma dia pun sama, dia tak tahu sama ada benda tu adalah betul ataupun tak. Dia sendiri macam betul ke apa yang suami aku buat ni? Dia pun rasa walaupun keadaan rogol. ya. Sebab tu saya cakap pentingnya ilmu. Yang saya cakap tadi kan awal, sebelum kahwin, dengan siapa kita kahwin. Perempuan jangan jadi macam tu lah. Sebab benda ni end up trauma anak tu yang nak kena hadap. Nanti orang lain jadi mangsa. Disebabkan kita tak tahu apa-apa, kita tak belajar, kita kan benda tu. Jadi kita ingat dia adalah suami, jadi dia sentiasa betul apa yang dia buat tu. Macam macam mana dia keadaan bulan puasa kak, kalau kak ingat? Itu raya kak, kalau bulan puasa macam mana? Dia macam mesti dalam buat macam tu penjara juga. lah. Macam dia macam tu tak, macam kita banduan, ambil pinggan, dia belikan kita pinggan macam pinggan banduan ni. Pinggan yang ada macam ada lauk, nasi. Pinggan ni lah pinggan penjara. Pinggan penjara. Betul. Dia punya kompartmen. Ya, betul. Memang macam habis makan kena buat kerja lagi. Buat kerja. Sebelum makan kena buat kerja. Sebelum puasa makan, memang kena kemas rumah gila babi. Puasa pun kena kemas. Kerah And punya. dia rogol juga. Sama. Sama lah. Malam ke tengah hari ke? Tengah hari pun ada. Sangat mengarut kan. Tak kisahlah pagi ke tengah Kadang hari kalau ke kita apa. macam melawan, marah. Kalau tak bagi ala nanti kena pukul. Sampai ada satu masa tu mak belum tahu. Mak cakap, "Kenapa kau ni? Tiba pukul anak macam orang gila." Dengan ni. Dia buat apa? Tak ada lah, ni memang sial ni. Memang kimak ni. Anak haram. Dia cakap macam tu? Dia cakap Dia lemak. Anak haram. Yelah, mak cakap apa yang dia buat? Sampai kau nak bantai dia macam nak mampu. Tanyalah si sial ni apa semua. Tapi dia ugut pula kita. Kalau bagi tahu kita kena pukul lagi. Jadi gitu. Sebab dia manipulate lah. Dia manipulate yang sangat tinggi untuk menutup dia punya kesalahan. So dia create satu situation untuk menampakkan korang ada buat masalah. So lepas daripada kes itu sebelum mak tahu. Masa mak tahu dia kena rogol tu. Masa mak tahu lagi lagi kelakar. Dia buktikan dengan mak yang kita orang yang bagi badan kat dia. Dia kata kita yang tayang bawah dada dekat dia lah. Kita yang suruh dia pegang lah. Kita yang layan dia lah. Kita apa. Sampai itulah yang saya cakap, yang dia sampai ambil Rakam. Siapa rakam? Yang dia suruh dia rakam. Dia Dia nak buktikan kat mak, yang mak pun setuju dia rakam tu. Kan? Dia rakam untuk Okay. dia kan cakap anak dia yang layan dia. Jadi mak nak video as a bukti. So dia cakap okay, aku akan buktikan. So setting lah video. Dulu kan kamera kita yang apa yang lama Webcam, kan. Jadi dia letak tepi TV. Dia panggil kita masa tu. Dia kejut pukul 3 pagi untuk layan seks dia. Tapi dia suruh, mak suruh buktikan. Mak Tapi suruh dia yang Tapi dia yang panggil. Dia yang panggil. Dia panggil. Lepas tu dia nak tengok apa yang dia minta tu kita bagi tak. Sekali kita bagi. Kat situ lah dia nak buktikan yang dia ni yang kira pula rogol bapak dia, bukannya dia. sedangkan korang time tu korang just follow the order disebabkan dah habit. Dah habit. Takut Betul. lagi. Dan takut. Tak buat Tak bagi, dia kena pukul. Dia maki. Benda tu yang macam rasa macam penat. Waktu kecil tu pun kita penat tengok dia maki kita. Masa akak kena benda-benda ni kan, dekat sekolah macam mana? Maksud saya macam ada tak cerita dengan kawan ke, dengan cikgu ke? Sebab sekarang ni bukan benda apa yang terjadi ni, ada je budak-budak sekarang yang kena diorang pendam tau. Dia tak nak borak dengan cikgu, tak nak borak dengan kawan-kawan. So padahal benda ni kena bagi tahu. Masa zaman akak tu akak bagi tahu tak? Tak bagi tahu siapa-siapa. Kita cuma bagi tahu kawan kita waktu tu dia baru lepas pukul kita perut, bengkak-bengkak, kawan belaga dengan kita dekat kelas belaga, lepas tu sakit. Lepas tu kita cakap, kau nak tengok tak? Kita masa tu kita ajak dia pergi bilik air, kita buka lah. Lepas tu dia terperanjat, dia kata kau kena dera ke? Lepas tu kita cakap lah kita kena dera, tapi kita tak cakap yang kita kena rogol tu. Sebab kita anggap benda tu macam perkara
macam besar, takut dan takut dia kena tangkap. Kita macam nanti dia kata dia kena tangkap sebab dengan kita sekali kena tangkap. Dia manipulate kat situ. Nanti dia kata kau merimpat, kalau aku masuk dalam kau pun kena masuk dalam sebab kau melayan. Ya betul. Dia cakap kita pun masuk dalam penjara sekali sebab melayan dia. Jadi kita pun macam itu adalah brainwash lah. Ya, brainwash. Manipulate-nya kita orang kat situ. Jadi kita orang sebagai budak kecil jadi macam takut tak nak yang satu lagi pun budak kecil takut dengan polis. Kita takut masa kecil pun semua orang takut dengan polis. Sebab lepas tu masa yang tahu yang bukti yang rakam tu, habis kejadian tu kita dituduh kita pula yang rogol si tua tu. Dan tu umur berapa kak? Dah jam 4 tu lah. Tak, dah jam 4 dia tuduh dah jam 4 yang merogol yang tua ni. Kau faham tak? Dia nak buktikan dengan mak tu. Dia cakap tengok tu. Mak percaya? Masa tu mak percaya. Mak kata apa? Ni bapak kau tahu. Saya yang kena minta ampun dengan dia. Bapak saya cakap kau banyak dosa dengan mak kau. Ni pun saya benda ni pun baru teringat. Benda tu sebenarnya bukan salah saya. Saya yang kena minta ampun, cium kaki mak saya. Ingatlah momen tu sampai sekarang. Dia sebab dia cakap saya yang buat mak saya sedih, saya yang buat mak saya macam tu. Minta ampun dengan mak kau, cium kaki dia dulu. Tu syurga kau tu. Macam tu lah. Dia ibarat macam dia bukan sekadar dera fizikal, tapi dera mental. Torture sangat kena. Dia badan, dia luar dalam lah, senang. Luar dalam. Dia pernah tak suruh akak sujud dekat dia ke? Dia pernah dia macam dia suka letak kaki kat atas kita punya ni, suruh urut dia apa. Kadang dia suruh kita urut sampai dia punya tu. Urut kaki sampai atas. Tapi bukan urut pun, dia suruh kita picit dia punya tu. Faham. Okay, jadi macam mana Siti tak boleh fikir sebab benda ni mungkin orang akan cakap kita reka cerita benda ni. Tapi lepas tu pernah kita kena syphilis. Allah. Dua-dua. Kita seorang. Awak seorang. Masa tu umur 12 tahun. 12 tahun. Kena syphilis. Kena syphilis. Macam mana awak boleh tahu? Kita tak tahu tu syphilis. Dia kan kerap pernah jolok kita dengan timun. Sebab dia ingatkan dia ni tak puas. Jadi dia geram, dia ambil timun. Dia kata kau nak puas kan? Aku puaskan kau. Betul. Sampai orang ni sakit. Masa macam mana akak boleh tahu akak kena syphilis? Akak jumpa doktor. Dia bawa jumpa doktor. Dia suka jolok tangan. Dia kalau jolok tangan dia jolok habis tau. Ya Allah. Macam rancak tu kan mengandung tu. Lepas tu kita rasa gatal. Kita budak. Lepas tu kita rasa gatal-gatal. Kita keluar rumah kan. Kita tengok kita punya tu underwear kita tu penuh darah tau. Kita cakap takkan period lagi. Macam pelik. Lepas tu kita bagi tahu mak. Ya Allah ya Tuhanku, kau ambillah nyawa aku. Kalau kau tak ambil nyawa aku, kau ambil nyawa dia. Itu saya minta. Macam saya minta sungguh-sungguh, kau ambil nyawa aku atau kau ambil nyawa dia. Selang berapa bulan tu dia sahkan kanser. Dia suruh dia ni jilat dia punya lubang kentut dia sampai ke dia punya kemaluan. Tu pun kita baru tahu. Waktu kita dah kahwin, dia cerita balik dengan kita. Orang rasa nak muntah dengar dia cerita tu. Bagi kita tu paling jijik lah yang kita pernah dengar dia. Itu bawa lari kalau anak tak tu. nak protect anak, jangan buat anak. Senang. Tak nak anak, jangan buat anak. Tak nak jaga, jangan buat anak. Itu je. Sebab choice tu kita yang pilih. Kita pilih untuk beranak ataupun tak.